Kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan faraj, antara anggota yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pinjam kepada kita anak Adam adalah faraj, yakni kemaluan. Tiap-tiap anggota yang ada pada batang tubuh kita semuanya ada fungsi belaka. Tak ada sia-sia, walaupun hanya sehelai bulu rama ada fungsi dia. Bulu tiok, bulu kemaluan, bulu kening, bulu hidung. Bulu hidung ada fungsi dia, bukan saja-saja tu hawak. Bahagian napih tu kawi. Tak ada bulu hidung masuk belaka, tidak ada perangkap debu-debu. Lepas tu ada tahi hidung. Mari mana tahi hidung? Kotoran-kotoran, debu-debu yang kita seduh daripada udara tu. Nampak? Dia perangkap situ, tak masuk direct dalam salur pernafasan sampai ke paru-paru. Dia ada tapis sampai dalam paru-paru hak bersih. Bulu hidung sunat dirapikan, jangan cabut dia. Rapikan, mana jangan sampai tubik tukung setera tepeng. biar mana nampak kemah. Bulu telinga, bulu ketiak sunat cabut. Tapi kata Imam Syafi'i, bulu tiak je dia tak boleh nak cabut. Dia tak boleh. Dirapikan. Dan seumpamanya anggota-anggota lain semuanya ada fungsi belaka. Nampak? Walaupun seekor nyamuk ada fungsi dia. Sebab tu tak boleh kita kata celaka nyamuk, tak boleh. Kita nak marah ke nyamuk tak apa, tapi kata celaka kepada binatang seumpama nyamuk haram. Bahasa nyamuk natang kita kan tak apa. Tapi kalau kata bahasa nyamuk celaka, tak boleh. Kerana nyamuk antara binatang yang pernah membunuh, bertindak bunuh Raja Namrud. Masuk dalam telinga, pas dalam otak nyamuk. Membangunkan orang tahajud, nyamuk kok. Jadi nak tidur jenera sampai ke subuh, berau nyamuk. Bangun, Pela-pela bangun dah tahajud lah. Witir dulu 3 rakaat. Kalau tak berau di telinga, tak bangun kita. Tak bunuh nyamuk boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh bakar, tak boleh. Racun boleh, kata setengah ulama. Dan binatang-binatang yang lain hak sunat bunuh. Baik, jadi malam ini anggota yang kelima, kemaluan. Faraj. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan faraj kerana kegunaan yang bangsa akhirat, iaitu mengadakan anak dengan dia. Antara faedah bangsa kepada
akhirat, dunia dan akhirat, iaitulah mengadakan anak dengan dia, yakni dengan jalan hasil daripada jima'. Itu tujuan Tuhan buat kemaluan dah. Mana bila mana bersama pasangan suami dan isteri, dengan izin Allah terhasillah zuriat. Anak itulah suami isteri. Dan bila nikah tak mesti ada anak, tapi ada anak dengan jalan nikah pada adat. Ada juga yang belum, yang tidak atas jalan adat, seperti Siti Maryam, bonda kepada Nabi Isa AS. Itu bukan atas jalan jima', tak ada suami pun, tapi pregnant, mengandung, beranak, keluar Nabi Allah Isa AS. Begitu juga Nabi Adam, bukan atas jalan perkahwinan. Siti Hawa bukan atas jalan perkahwinan. Mana kata Tuhan boleh buat berlaku, tu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Adat kata hak sama-sama, hak biasa-biasa ni jalan perkahwinan, ada anak. Lepas tu bila kita jumpa budak, kita akan tanya, dah siapa dia, mak? Nama benda ayah? Duduk kapur mana? Ayah nama benda? Ada budak saya tak ada mak, tak ada ayah. Mesti ada mak, mesti ada ayah. Jadi faedah kepada perkahwinan zuriat, faedah pada kemaluan zuriat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Artinya berkahwin oleh kamu, nescaya kamu mendapat anak-anak, maka bahawasanya aku, yakni Nabi, bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Maksudnya Nabi berbangga bila mana umatnya ramai. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mempunyai umat yang paling ramai. Akhirat lagi, tiap-tiap Nabi kebanyakannya ada umat. Ada Nabi yang tak ada umat. Ada Nabi yang umatnya seorang aja. Seorang. Ada satu kampung tu utus 2-3 orang Nabi. Nampak? Ada yang umatnya tak sampai 20 orang. 18 orang. Setengah riwayat kata. Nabi mana? Nabi Nuh, yang berdakwah kurang 50 tahun, 1950 tahun. Hanya berapa kerak saja yang beriman, tak sampai 20 orang. 950 tahun berdakwah. Jadi kalau kita ngajar, mari ni 5-6 orang dah sepelik. Pelik apa? Pasal Nabi Nuh ngajar 950 tahun. Tak ada ustaz ngajar 900 tahun. Jadi ramai ataupun sedikit tu bukan ukuran. Ramainya mari dengar, alhamdulillah. Tak ramai mana, apa, tak ada masalah. Kerana Tuhan tidak tanya ramai atau sedikit kamu mengajar. Tuhan tidak tanya ustaz, tak tanya ulama berapa jumlah. Kalau orang mari dengar, tiap-tiap kali mu mari mengajar, tak tanya berapa orang. Jabat agama tanya berapa orang mari ingat tu, berapa orang jemaah. 3 orang mari, 3 orang tak boleh isi orang. Tak boleh elang. Allah Ta'ala tidak akan tanya 2 orang yang mari dengar, tetap dapat saham yang besar di sisi Allah.
maka yang paling ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datu Nabi berharap kerana tawaduknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni tawaduk. Nabi yang awal-awal dapat masuk dalam syurga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal bangkit di padang mahsyar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal masuk syurga, awal-awal bangkit di mahsyar, awal-awal yang dibenarkan memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mulia dan hebatnya Nabi tempias kepada umat, sehingga kan kata ulama-ulama, umat yang paling awal bangkit di padang mahsyar, terbuka akan kuburnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi kita, hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hidup hujung dunia, akhir zaman, tapi akhirat hidup dulu, dibangkitkan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah bangkit dulu, ditimbang dulu di neraca mizan. Itu lebih umat Nabi Muhammad. Yang sayugia kita wajib bersyukur dan berbangga dan menjaga akan nikmat yang sangat besar ini. Sehingga Nabi Musa alaihi salam sangat-sangat berhajat untuk jadi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa nak jadi umat Nabi Muhammad. Pasal lebih sana ya. Tiba-tiba kita tak berasa lebih, tak berasa lebih dah tahu kan. Biar berasa lebih. Tanda kita berasa lebih, kita ikut Nabi. Tanda kita berasa lebih, syukur atas Allah Ta'ala lahirkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kasih kepada Nabi lebih daripada yang lain, bahkan lebih pada ibu bapa. Ingat tu, kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ibu bapa kita, lebih daripada anak isteri kita, lebih daripada harta benda kita, lebih daripada nyawa kita. Tak ada yang paling berharga nyawa, tapi kerana Nabi sanggup mati. Itu jihad-jihad ya tu. Kerana Allah dan kerana Rasul. Dan Nabi berbangga dan bermegah-megah dengan ramainya umat pada hari kiamat. Jadi hak Nabi suka kita buat Antara yang Nabi suka sangat, umatnya ramai. Jadi tiap-tiap di kalangan kita ada suatu tugas meramaikan umat Nabi. Jadi biar beranak ramai. Makan makanan yang berkhasiat supaya isteri kita subur. Kita pun subur otak lah. Jangan bini saja subur, kita tak subur. Bini ni suruh makan sayur, makan vitamin tu, makan vitamin ni, jaga dia berkembur bahan rokok. Jadi tak benar juga. Dua-dua pihak suami dan isteri jaga pemakanan. Dia tiap-tiap pasangan bila mana tak dapat anak, dia cara-cara tak dapat zuriat, dia pelbagai-bagai petua. Petua banyak nak dapat zuriat. Ada untuk orang yang tak dapat zuriat lah. Ada banyak petua, tapi orang ni jadi orang ni. Tak jadi orang ni, jadi orang ni pula. Maka ikhtiar kita untuk dapat zuriat, ada pahala. Ada pahala situ dah. Ikhtiar dah, habis abad dah, habis tak bomba dah, tak dapat juga anak, tak dapat juga zuriat, ada pahala sisi Allah. Macam-macam petua. Ada seorang tua tu, orang tanya dia, petua nak dapat zuriat mudah, dia kata makan pisang potong.
Petua dia. Jadi kawan ni makan pisang buta, bini makan. Jadi sungguh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lain makan pisang buta, tak ada apa. Nah, dia pun kongsi petua ni. Petua ni aku amat jadi molek. Ambil mana petua ni, disebut nama sekian-sekian, haji sekian-sekian. Makan pisang buta. Kawan ni makan, tak jadi apa. Tak sekung dengan dia. Mungkin dengar buat kat lain pula dah. Mungkin pisang gala. Contoh. Tak? Buat contoh dah. Ataupun ubat-ubat lain. Petua banyak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Artinya apabila mati manusia, nescaya putus oleh amalnya, melainkan daripada 3 perkara. Hadis ni kita dengar sama-sama dah ni, sangat masyhur. Bila mati manusia atau mati anak Adam, in qata', putus. Mana bila putus ni, tak ada benda lah putus. Illa min salas, melainkan mayat ini sebelum dia jadi mayat, dia tinggal 3 perkara. Apa dia tu? Yang pertama, sedekah jariyah, yakni wakaf. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Wa ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, wa waladin, anak salihin yang saleh, yad'ulah, yang mendoakan kepada ibu bapaknya. Anak ni bila doa kepada ibu bapa, tak usah kata ibu bapa tu mati, hidup dapat manfaat. Sama telah lagi mati. Cuma bila hidup, doa mustajab ibu bapa atas anak-anak. Bila mak bapak hidup. Bila mak bapak meninggal dunia, doa anak pula mustajab. Gitu dah. Kita ada, mak ayah kita ada lagi, alhamdulillah. Doa mustajab mak number 1. Lepas tu siapa ada mak, buat baik, suruh mak doa. Doa, kenapa kita nak ajak kita? Perniagaan kita, penyakit kita biar sembuh, umur biar panjang, dapat zuriat, periksa biar luluh, biar cemerlang hidup dunia dan akhirat. Doa mau. Nampak? Batu mulut mak masing. Masing ni mana bila kata jadi. Nampak? Itu maksud mulut masing. Jadi bila mak, jangan kata benda uduh ke anak-anak. Tak usah kata lah. Pasal tak boleh, kira doa. Jadi nak marah macam mana pun kita ke anak kita, jangan kata hak uduh-uduh. Tak usah kata hak uduh-uduh. Tak usah kata pasal anak bodoh Tak usah kata. Sebab apa? Takut jadi bodoh sungguh. Bahasa anak kerah kepala takut jadi kerah kepala sungguh. Dan memang akan jadi kerah kepala. Mulut ayah lain, mulut mak lain. Benda hak buruk jangan keluar daripada mulut kita. Ingat tu. Sang kau orang puang. Walaupun bergurau tak boleh. Aku tengok mu ni Allah adik lelek macam orang gila. Jangan kata mak. Mak jangan kata anak orang gila, jangan kata. Takut jadi gila sungguh. Kata malek. Walaupun anak kita uduh, kata malek. Walaupun perangai anak kita dak comel, kata comel. Pasal doa.
akhirnya mustajab. Nah, jadi sewe sungguh anak dia. Sebab apa? Mak suka kata sewe. Bahasa anak sewe, dada sewe sungguh. Ramai. Nah. Ayah dia lain sikit. Nah, mulut ayah lain. Jadi mana-mana ibu bapa yang ada anak, anak itu mendoakan nak masuk saham dalam akaun ibu bapa. Sebab tu untung kan ada anak. Anak dia semayang asar tadi, dapat pahala. Katakan pahala dia 500. Pahala anak tu masuk dalam akaun ibu bapa dia. Ibu bapa dia semayang juga, ada pahala suku. Pahala anak tu masuk dalam akaun. Katakan kita semayang tak dia asar ataupun maghrib tadi, pahala dia 500. Anak kita semayang kat 500. Boleh ke kita 1000? Nah, tu baru seorang anak dah. Kalau ada orang, 1000 dah situ. 1,500 kita faham. Nampak? Ni buat contoh. Tiap-tiap kebaikan, kebajikan, ibadah, amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak masuk dalam akaun ibu bapa dia. Itu untung faedah. Kata faedah ada zuriat ni. Nampak? Automatik. Mana direct masuk. Anak kita kat sekolah tadi, kawan dia dah buat WT. Anak kita pergi serial, ambil keluar serial, buat beli kepuk. Ada pahala dah tu. Ada pahala dah. Pahala sedekah masuk dalam akaun kita. Semua amal kebajikan. Nampak? Dah kata kena niat, ya Allah, ya Tuhanku, pahala aku sedekah ini aku hadiahkan, itu lebih baik. Aku hadiahkan kepada toki aku hadiahkan kepada ibuku, aku hadiahkan kepada arwah ayahku, itu lebih baik. Dan kalau tidak niat, automatik masuk dalam akaun ibu bapa. Melainkan kejahatan. Hak jahat dah masuk. Itu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita buat maksiat, anak kita minum arak, anak kita berzina, anak kita dedah aurat, tak masuk dalam akaun kita dosa dia tu. Melainkan ibu bapa yang suruh. Ayah suruh minum arak. Lama dah tengok main judi dia, main judi dia. Ayah suruh. Maka dosa itu ayah juga yang tanggung. Adapun ayah tak suruh, ayah marah, ayah larang, ayah tak suka, ayah benci anak dia buat maksiat, tiba-tiba anak dia buat maksiat belakang ibu bapa, maka ibu bapa tak tanggung. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Ni Ibnu Hajar sebut. Ibnu Hajar mana ni? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Lahir di Mesir pada tahun 773 Hijrah. Ibnu Hajar. Dia kata semua amal baik yang dikerjakan oleh anak, maka ditulis pahala atas ibu bapa. Tiada segala amalnya yang jahat-jahat. Bukan amal hak jahat, melainkan amal yang jahat. Itu tak masuk dalam buku catatan ibu bapa. Sama. Kalau macam kita terang tadi, sama je. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia. Allah jadikan faraj ini nisbah pada faedah dunia, iaitu bersedap-sedap dengan jima'. Ini nisbah pada nikmat dunia. Bersedap-sedap dengan jima' menerusi anggota kemaluan.
dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima', yakni hasil dengan jima' itu. Jadi nikmat jima' ini hanya dapat dirasai oleh orang yang bernikah, berkahwin. Tak nikah, tak menikah, tak apa, tak ada nikmat ni. Jadi orang hak hidup bujang rugi besar dia. Nah, pasal dia tidak ada pasangan untuk melunaskan nafsunya. Jadi hak muda-muda malam ni hak tak nikah lagi, nikah biar derah sikit. Imam Mahdi nak tubik lah. Nah, kita bini pun tak ada lagi. Dok sibuk dengan mic gang, dok sibuk dengan raung situ, raung sini. Nah, lepak situ, lepak sini, bini tak ada setarang. Lambat lalu orang tina. Bapa lalok mata-mata menikahnya tak apa. Nah, nampak duduk kubur piti seru, nak ke nak bini dah RXZ beli. Ada apa pula. Nah, bini dululah, bini dulu. Nikah dulu. Ada pasangan dulu. Kediam barulah nak beli benda-benda lain. Melainkan kita ni tak ada bini pun tak ada Nah, kita khusyuk buat ibadat. Walaupun tak ada bini, kita khusyuk buat ibadat. Takutkan kita ada bini kan tak khusyuk kita buat ibadat. Tak ada masalah. Kalau begitu. Tapi kalau kita tak ada bini jadi tak khusyuk ibadat, jadi malah nak buat ibadat, jadi apa benda ni, nasang nak buat ibadat. Alah kita baik kita bini dah. Nah, tu nikmat kemaluan dah. Jima'. Dengan jima' ni dia tubik bagai-bagai hukum. Nampak jima' gitu je, tapi tubik hukum situ. Dengan sebab jima' lah isteri mendapat harta. Dia nikah dah, pasangan ni nikah dah. Nah, kemudian tidak sempat bersama. Malang tu juga mati bini laki dia, tidak dapat harta pusaka. Nah, pasal apa? Tak bersama lagi. Cerai, tak dang bersama lagi, tak dang jima' lagi, tiba-tiba cerai, tidak ada iddah. Nikah paisa. Nah, malam tu pukul 12 nyecerai oleh ada. Baru berapa jam nikah. Nah, jadi bila cerai, dadang bersama, tidak ada iddah, pagi esok boleh nikah dengan Tok Bilal pula. Nampak lagi? Ni contoh. Apa? Tidak bersama lagi. Maka tidak ada tempoh iddah. 3 kali suci tak ada. Tak bersama lagi. Nah, cerai. Maka tidak ada harta bagi, tidak ada harta pusaka. Tak bersama lagi, nikah dah dengan mak ada anak. Jadi kenal ke anak, tak kenal pula ke mak. Tak bersama lagi, maka boleh nikah dengan anak. Atas jima' tu saja. Nampak ni? Tubik hukum banyak. Kita nikah dengan janda seorang. Janda tu ada anak seorang. Nak akad nikah malam tu. Hari nak akad nikah tu, anak dia pun balik belajar di Kuantan. Dia ni pedih pula ni anak kita ni apa hak cerita sama-sama ni Allah, comel sangat kalau begitu. Umur berapa? 23. Kenang anak pula. Jadi malam tu tak jadi akad nikah dengan mak, nikah dengan anak boleh? Atau nikah dah, tak jima' lagi. Cerai mak pasal nak nikah dengan anak, boleh. Tapi telah bersama dah, nikah dah, lepas tu bersama dah dengan mak, lepas tu kenang ke anak, tak boleh. Dah kita cerai dah mak, pun tak boleh juga. Dia jadi mahram sampai kiamat. Tu dengan jima' saja. Dengan jima' saja sabit hudud. Dadang jima', yakni tidak sempat tenggelam hasyafah, tak sabit hudud.
Apa? Nak bagi hak jimat saja ni dia punya tubik hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan kita nampak jimat macam mata-mata. Tenggelam hasyafah 100 kata. Tenggelam hasyafah rejang sampai mati. Dadang tenggelam takzir. Dadang tenggelam. Baru masuk ke bitu, dadang mari jabat agama. Assalamualaikum bunyi. Dadang. Tenggelam lagi hasyafah, dak tenggelam lagi. Tak sabit hukum. Denda je lah 150. Jadi benda-benda gini kena ngaji, tak tahu kala. Yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Dia tu anak dan juga jimat. Anak lah. Nikmat jimat, nikmat anak, dan anak adalah sebesar-besar nikmat dunia. Antara nikmat dunia yang besar anak. Kerana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Artinya bermula harta benda dan segala anak pinak itu perhiasan hidup dunia. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi bahawasanya harta benda dan anak pinak adalah zinah, perhiasan dunia. Dalam banyak-banyak perhiasan dunia, dalam banyak-banyak hiburan yang menjadi kesukaan anak Adam, 2 yang besar. Yang pertama harta, yang kedua anak pinak. Lepas tu dengar, sebab harta benda orang sanggup buat apa saja. Sebab anak orang sanggup buat apa saja. Baloh kerana anak. Bertikam kerana harta. Itu sebesar antara yang besar nisbah pada nikmat dunia. Dan firman Allah Ta'ala, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Artinya dihiasi bagi manusia akan kasih, akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Ayat lain pula Allah Ta'ala sebut dihiaskan, yakni dijadikan lawa, dijadikan indah atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Bagi manusia, benda tu seronok, menyeronokkan, nafsu suka. 2 perkara, iaitulah an-nisa, perempuan, wal banin, anak-anak. Sebab perempuan lah jadi sanggup seseorang itu berbunuh-bunuhan, bertikam, berbaloh-baloh, putus silaturahim. Kena sebab orang-orang perempuan. Anak jadi derhaka pada ibu bapa sebab apa? Sebab girlfriend. Girlfriend ni mana teman perempuan. Sebab perempuan kau. Bermula mensyukurkan ini anggota, memelihara daripada yang diharamkan seperti zina. Yakni cara untuk bersyukur dengan nikmat anggota faraj, yakni kemaluan. Cara dia macam mana? Jaga daripada benda-benda yang diharamkan oleh agama. Seperti zina. Nombor 1 sekali zina. Itu cara kita nak bersyukur dengan Allah. Tuhan beri kita nikmat kemaluan, tak zina. Ada orang dia tanda bersyukur
Iwap so. tu dak pakai. Lepas tu kalau tanya ulama-ulama, hukum membesarkan kemaluan adalah bila mudarat haram dan dilihat pada tujuan. Tujuan dia buat besar. Mesti ada tujuan. Tujuan nak untuk menunaikan nafkah. Menunaikan nafkah tak mesti besar. Cukup dengan apa yang Tuhan beri kepada kita, itu sudah memadai. Tapi kita terikut-ikut dengan agenda barat, nak kena besar, nak kena panjang, nak kena lebar, akhir kita kena lebam. Tu makan ubat ni siapa jadi mudarat. Hak balik-balik tak ada penyakit, jadi penyakit lain pula. Tu dilarang. Ada pun atas dasar berubat, boleh. Umpamanya kemaluan dia putus, maka kena sambung, tu boleh. Kemaluan tu imam putus bahan dia ngecung bola. Contoh, tu boleh dipanggil rawatan, tadawau. Boleh. Saja-saja nak buat pembedahan plastik, nak buat jadi lebar, nak buat jadi mucung, nak buat jadi apa, tu tak boleh. Tak so kita tertipulah dengan agenda barat. Berbangga-bangga kononnya kena ada sesuatu yang menjadi pujaan golongan wanita. Tak so ngaruk belaka. Ni semua untuk melariskan produk-produk racun-racun mereka. Dan hari ni kita tengok yang mempromok obat-obat seperti ni, perempuan-perempuan ni yang semestinya menjatuhkan akan maruah dia. Promok dia lain lah. Promok obat lain. Promok makanan ke ni, promok obat hak kuat. Orang puang promok la ilaha illallah. Kena malak bini orang promok. Nak letak di mana muka laki dia? Bukan bini mu ni. Lepas tu cerita pula. Cerita-cerita yang aib, cerita-cerita atas katil yang tak boleh dedahkan pada orang lain, lagi cerita. Haram, tak boleh. Dan liwat. Ini semua dosa besar belaka ni. Dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jarinya. Kalau laki-laki dengan tangan isteri, halal. Kalau isteri dengan tangan suami, halal. Tangan tertua haram. Itu tangan orang lain. Tangan sendiri haram. Tangan isteri kita, tangan suami kita, tolong terang hukum. Tak usah marah. Innallaha la yastahyi anil haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu dalam perkara yang benar. Ada orang dia malu nak tanya. Malu nak tanya apa. Lepas tu susah mau hidup dia. Saya tak tahu hukum. Tangan dia pegang punggung. Batal. Papan punggung, tangan pegang papan punggung. Dia kira batal. Pasal apa? Sebab dia tak mau tanya. Allah batal dah. Apa pun nak batal? Salah pegang punggung. Pegang punggung tak batal wudu. Man massa zakara. Siapa yang pegang kemaluan, falyatawadda. Nabi kata, ambil wudu. Wuduknya batal. Hadisnya umum. Kemaluan ni kat mana? Kat mana yang batal? Apa yang kita sentuh sampai tahap boleh jadi batal wudu? Maka ulama-ulama tolong perincikan. Yang batal wudu adalah menyentuh tapak tangan pada kemaluan. Mana dikira kemaluan? Kalau laki-laki pada permulaan dan penakhiran zakar dia. Start daripada awal pistol sampai ujung pistol, hak tu pegang dengan tangan, batal. Pegang dengan tapak tangan. Adapun pegang dengan belakang tangan, tidak batal.
Pegang dengan tapak tangan. Ni kemaluan kita ni. Kita pegang dengan tapak tangan kita gitu. Batal. Atau tersentuh dengan tangan. Dengan tapak tangan sentuh. Sentuh. Tersentuh atau sengaja sentuh, batal. Tapi kena belakang gini, belakang ni. Tak batal. Kena belakang ni. Tapak tangan sahaja, tapak kaki tak batal. Kemaluan kita di tapak kaki. Tak batal. Tak ada orang boleh buat. Tapi kalau setuh dengan tapak kaki tak batal. Dia tengah tangan ni. Kena siku, kena lengan tak atas. Tak ambil wuduk lah. Ambil wuduk juga. Kena kuku tak atas. Istik kemaluan je. Bodoh muih. Istik. Dah atas. Dia tak ada kerjaan. Istik tang kena kuku lah. Kena kuku keting. Tak atas. Tapi kalau kena ni, atas. Ni tapak tangan. Atas. Perempuan pada bibi faras dia. Punggung pula bahagian hak khipuk. Batu papang punggung dak atas. Hak duti yang. Hak pahang bodoh tu. Tengok dak atas tu. Hak atas khipuk. Hak fleksibel. Hak tu batak tu. Tolong terang. Balik sekarang kita terang ke bini kita pula. Ke adik-adik kita pula. Nak terang tak terang mok juga. Ada orang dia suka sangat dengar. Ada orang dia tak wahid dengar. Dia kata ustaz carut. Kita tolong terang hukum. Hak khipung tu hak fleksibel tu, hak tu pegang betul. Pegang kemaluan binatang, betul? Pegang kemaluan binatang. Tak betul. Nampak? Pegang kemaluan lembu. Pegang kemaluan khubah bala. Pegang kemaluan kura, betul? Sebab apa kata ulama-ulama la yubtil, tidak batal kerana kemaluan binatang tidak wajib tutup. Kemaluan binatang kalau pegang tidak ada syahwat. Kemaluan binatang kalau pegang dia apa benda ni tidak wajib tutup dan tidak ada syahwat. Maka bila pegang tidak membatalkan akan wudu. Yang membatalkan wudu hanya kemaluan anak Adam sahaja. Maksudnya kemaluan manusia. Kemaluan binatang tidak batal. Pegang. Kemaluan manusia dah tapi cabut. Dah. Jalan pun dia pula kan. Macam ngecudah. Kita pun ambil ya. Tengok. Cuy, kemaluan. Kalau bentuk kemaluan batal. Kalau baju dah macam ke daging dah, macam daging cicang. Kemaluan tapi macam daging cicang, tak asal. Kemalangan ke apa, kita ada wuduk lah. Kita pun kutik lah tangan, telinga, hidung, accident terus. Ada daging dah, dia buluk kita pun kutik juga. Kita nak pergi sembahyang. Tolong kutik, tolong abang pemba. Hak kita pegang tu kemaluan. Tak asal. Sebab apa? Jadi daging acur. Tapi betul comel lagi, hak tu membatalkan. Biarlah hari raya dah kau cakap hak kemaluan. Dan memeliharanya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tengok satu lagi kitab. Lebih kurang dalam 5 minit. Lepas lagi orang bang ni.
Buku soal sebelah minyak. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, kitab Ta'limu Aulad, muka surat 11. Soalan munkar nakir. Apabila mayat dihantar ke dalam kubur, maka malaikat ruman sudah pun keluar. Malaikat ruman yang awal-awal datang bertanyakan kepada mayat dan menyuruh akan mayat menulis akan kebaikan dan kejahatan. Selesai babak, malaikat ruman keluar, kemudian mari pula dua lagi malaikat munkar nakir, yakni malaikat yang tidak sekali-kali mengingkari akan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu munkar nakir. Masuklah pula kedua-dua malaikat yang bernama munkar dan nakir yang kelihatan hitam, warnanya hitam, belalok, yakni terbeliok mata keduanya. Mata malaikat terbeliok, terbelalok. Lagu mana? Wallahu a'lam. Menakutkan, ya. Kerana inilah malaikat yang disuruh atau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertanyakan soalan, dan seorang lagi untuk memukul mayat yang tidak dapat menjawab soalan. Hak tukang tanya pun bekeng, hak tukang katok lagi bekeng. Hak tukang tanya, suara Nabi kata lebih kuat daripada halilintar, lebih kuat daripada guru. Dan suaranya seperti guruh, suara macam geguruh. Sedang matanya seperti kilat, mata menyala-nyala macam kilat. Justru itu masuklah kedua-duanya ke pihak, yakni ke arah kepala mayat. Mari dua malaikat ini pada pihak kepala mayat. Oh, ni orang hak mati-mati dah ni, rasa belaka dah ni. Nah, kita dah mati lagi dah. Baru dengar, dia bagi sesi dengar tazkirah. Hak mati dah dia merasai belaka dah. Yang Nabi kata rupa malaikat sekian. Kawan-kawan kita mati-mati dah nampak dah. Kita dah nampak lagi, baru dengar daripada hadis, dengar daripada mulut ustaz-ustaz, ulama-ulama, tok-tok guru, dengar je dah. Kalau masuk dalam hati, alhamdulillah, datang perasaan takut, ada persiapan untuk kematian. Tu hak dengar dah. Kalau tak dengar, tak ada persiapan, kira nak jaget sama lah, pasal tak ada dengar. Dalam pergi kubur pun tak ada ilmu jadi rosak. Tak ada ilmu, kemudian pergi kubur jadi rosak. Ada video di kubur berebut British. Walaupun dikatakan belah-belah Indonesia. Tu kata contoh, bila mana tidak ada ilmu, jadi gitu lah. Di kubur pun nak bergurau senda lagi, nak bermain-main lagi. Maka bila mana datang malaikat pada arah kepala mayat, maka berkata sembahyang mayat, janganlah kamu datang kepada pihakku, kerana dia mayat banyak sembahyang malam.
katanya semayang, amalan sembahyang, ibadah sembahyang, hei malaikat, mu sesekali tak boleh tanya orang ni pada pihak kepada. Tak usah tanya sini. Sebab apa pula? Kerana ini orang atas dunia masih hidup hari itu semayang. Nampak? Semayang tu datang di alam barzah untuk backup kita. Tutung orang semayang. Rugi besar orang tak semayang. Raya tapi tak semayang. Tepah baju Melayu tak semayang. Semayang raya Zuhur tak semayang. Asar tak semayang. Nah, berpeluang mulut bahang sate tak semayang. Pasal tidak ada kesedaran. Bagi dia semayang, tak semayang, tak ada masalah. Nah, orang yang ada kesedaran rasa kata tak semayang lewat, Allah, debol lenyap tu. Debol. Apa debol? Dak semayang so lagi pukul 7 dah. Tak tahu jeng lalu kau ni. Ingat ke dak jeng? Nak elok ke jalan tu lalu kau jalan kapur. Jeng juga. Sudah. Tak semayang biasa. Sampai rumah 7.10. Allah debol perut. Lepas tu orang jaga semayang. Orang tak jaga semayang. Tak ada. Tak semayang. Nah. Semayang kata, hei malaikat, kamu tak boleh tanya ini mayat, kerana ini mayat atas dunia masih hidup hari itu semayang punya orang. Dan semayang malam dan siang kerana takut daripada tempat inilah. Sebab dia takut tempat ni lah semayang dia. Oleh kerana dia takut kepada azab Allah, semayang dia. Sibuk macam mana pun dia semayang. Sakit macam mana pun dia semayang. Semayang tu datang memberi syafi', beri pertolongan kepada anak Adam. Justru itu masuklah kedua-duanya ke pihak arah kaki. Kemudian kedua-dua masuk ke arah pihak kaki. Lalu berkata kedua-dua kakinya, kaki mayat, sebagaimana larangan yang sedemikian itu juga. Mari malaikat belah kaki, arah kaki. Hak belah kaki ada amalan ni pula. Apa kata amalan hak duduk belah kaki? Ini orang atas dunia sesungguhnya ia sudah ada berjalan ke arah berjemaah lantaran takut daripada tempat inilah. Orang ni mari berjalan ke tempat jemaah semua. Mana khijaan orang ni atas dunia masjid surau, masjid surau, masjid surau. Majlis zikir, majlis ilmu, majlis zikir, majlis ilmu. Habis maghrib, kuliah duha pula. Habis kuliah duha, kuliah subuh pula. Suka sangat duduk dalam keadaan berjemaah dia ni. Lantaran kerana takut tempat inilah katanya amalan. Lalu kedua-duanya pula masuk ke pihak kanan dan berkata sedekah seperti demikian itu juga. Malaikat pergi belah kanan, datang amalan sedekah, mengusir akan malaikat. Jangan tanya belah kanan, kerana ini orang atas dunia suka bersedekah, rajin bersedekah, kasih kepada sedekah. Lalu gigi belah kiri pula, maka datang puasanya itu, puasa ibadat puasa, kata hei malaikat, ini mayat sangat banyak benar lapar dan dahaga kerana takut pada tempat inilah. Datang puasa, maka malaikat dah boleh tanya pada pihak belah kiri. Itu tak boleh tanya lah. Belah kepala pun tak boleh tanya, ada semayang. Belah kanan pun tak boleh tanya, belah kiri pun tak boleh tanya, belah kaki pun tak boleh tanya. Lepas tu tak boleh tanya ya. Tanya. Lepas tu guna duduk. Malaikat duduk pada tempat yang sangat jauh. Tanya daripada pihak jauh. Dah. Jadi bila tanya jauh ni tak takut mana? Tak takut sangat.
Hok duduk dekat takut sikit. JPJ aja tapi duduk jauh hujung balik bukit tau. Contoh dah lah takut mana. Tapi dia main tu JPJ. Kat traffic light berak mari JPJ. Kita topi pun dah kan. Rotek pun mampu kerah. Jadi debol lah sikit. Dah kalau jauh ada JPJ hujung tu dah. Sama kat malaikat. Kalau tanya dekat, takut. Kalau tanya jauh, takut juga. Kurang sikit. Dengan sebab apa? Amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang manusia itu ketika mana dia hidup. Oleh hal yang demikian, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebelum kita tutup majlis pada malam ini, ada satu pengumuman, iaitulah kutipan derma pada malam ini kita salurkan kepada Sekolah Agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Siapa-siapa yang berhajat untuk memberi sumbangan, maka bolehlah meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung-tabung yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an وشبهنا بشرافة القرآن وألبسنا بخدمة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah.